Hello semua, selamat datang ke Autotech Malaysia. Hari ini, kita akan mengimbas kembali sejarah salah satu model Proton yang kurang dikenali, Proton Tiara. Proton Tiara ialah sebuah hatchback kompak yang dikeluarkan oleh Proton dari tahun 1996 hingga 2000. Ia dibangunkan berdasarkan Citroen AX dan dilengkapi dengan enjin petrol 1.1 liter, 4 silinder sebaris yang menghasilkan sekitar 60 kuasa kuda pada 6.200 revolusi per minit dan torque 90 Nm pada 3.800 revolusi per minit. Enjin ini dipadankan dengan transmisi manual 5 kelajuan yang memacu roda hadapan. Walaupun direka sebagai kenderaan bandar yang mampu milik, ia menghadapi pelbagai cabaran yang akhirnya menyebabkan ia dihentikan pengeluarannya lebih awal. Salah satu kelebihan utama Proton Tiara adalah kecekapan bahan apinya. Ia menggunakan kira-kira 5.1 liter bagi setiap 100 km jika dipandu secara konsisten pada kelajuan 90 km/j, menjadikannya pilihan yang jimat untuk kegunaan harian. Selain itu, Tiara turut dilengkapi dengan tingkap kuasa untuk bahagian hadapan dan belakang, satu ciri yang dianggap premium untuk kereta bajet pada masa itu. Namun, walaupun mempunyai beberapa kelebihan, model ini tetap gagal menarik minat ramai pembeli. Masalah utama Proton Tiara adalah isu pemanasan enjin yang sering berlaku. Kenderaan ini pada asalnya direka untuk iklim Eropah, menyebabkan sistem penyejukannya kurang sesuai untuk cuaca panas dan lembap di Malaysia. Akibatnya, ramai pemilik mengalami masalah enjin dan terpaksa kerap menghantar kereta untuk dibaiki. Satu lagi kelemahan besar adalah kesukaran mendapatkan alat ganti. Oleh kerana Tiara berasaskan Citroen AX, kebanyakan komponennya perlu diimport dari Perancis, menjadikannya mahal dan sukar didapati. Keadaan ini menyebabkan ramai pembeli berasa kurang yakin untuk memiliki model ini. Disebabkan masalah-masalah ini, Proton mengambil keputusan untuk menghentikan pengeluaran Tiara pada tahun 2000. Walaupun ia merupakan percubaan yang berani untuk memperluaskan barisan model Proton, ia akhirnya gagal memenuhi jangkaan pengguna. Sehingga tahun 2025, Proton masih belum menghidupkan semula nama Tiara. Sebaliknya, syarikat ini memberi tumpuan kepada model seperti Proton Saga, Proton X70, dan Proton X50 yang lebih popular kerana kebolehpercayaan serta ciri-ciri moden yang ditawarkan. Walaupun Tiara kekal sebagai sebahagian daripada sejarah Proton, ia menjadi pengajaran penting tentang cabaran dalam menghasilkan kereta yang sesuai untuk pasaran tempatan. Teruskan bersama Autotech Malaysia untuk lebih banyak info otomotif yang menarik.